Kalau korang nak cari lampu solar untuk gantung dekat tiang lampu, korang boleh cek yang model ni. Sebab model ni mudah untuk gantung. Dia ada bagi bracket putih macam ni. Nak gantung dekat tiang boleh, nak gantung dekat dinding rumah boleh. Yang ni saya dah repeat untuk kali kedua. Sebelum ni saya pasang dekat dinding rumah macam ni. Saya gantung je macam ni guna bracket dia ni. Waktu malam cahaya dia ni memang cerah. Dia boleh cover kawasan yang luas sebab model ni walaupun harga bajet tapi saiz dia ni besar. LED dia pula penuh bodi lampu. Tengah ada, kiri kanan ada, atas pun ada, penuh macam tu. Model ni pula dia pakai bateri saiz besar. Jadi lampu dia tu boleh simpan cas yang banyak. Dia boleh nyala lama tau. Dari maghrib sampai subuh, dia boleh maintain cerah macam ni. Kalau korang pakai lampu ni, tak payah nak risau bil elektrik. Walaupun korang pasang banyak biji, pasang sekeliling rumah sekalipun, tak payah nak risau bil tinggi sebab dia cas guna cahaya matahari. Waktu siang macam ni, dia akan cas dengan automatik. Waktu malam pula, korang tak payah nak cari switch untuk buka lampu ni. Dia akan nyala dengan automatik juga. Automatik cas, automatik nyala. Pakai lampu ni, korang tak payah nak risau untuk tinggal rumah waktu malam. Hari-hari rumah korang akan sentiasa cerah. Jadi kalau korang nak cari lampu solar untuk gantung dekat tiang lampu, korang boleh cek yang model hitam ni. Mudah untuk gantung dekat tiang besi. Yang ni saya dah repeat lagi sebiji sebab memang puas hati. Korang boleh cek lampu ni dekat link video.